Setakat ini, memang ramai yang tertanya-tanya pasal jadual bayaran bulan Mei. Okey, untuk makluman anda, ada perubahan penting untuk bayaran pencen dan gaji bulan ni. Selamat datang ke Sekeluarga Media. Baik, kita mulakan terus dengan info yang pertama ya, iaitu jadual bayaran untuk para pesara kerajaan. Tarikh bayaran kali ni diawalkan. Jom kita tengok kenapa. Okey, untuk semua pesara kerajaan awam dan juga veteran ATM, bayaran pencen untuk bulan Mei 2026 ni akan masuk lebih awal tau. Catat tarikh ni, Selasa 19 Mei. Jadi kenapa diawalkan? Sebenarnya tujuannya untuk bantu kita semua buat persiapan untuk perayaan yang bakal tiba tak lama lagi. Kalau kita tengok kalender, Hari Raya Aidiladha jatuh pada 27 dan 28 Mei. Lepas tu terus ada Pesta Keamatan pada 30 Mei. So, bila dah dapat bayaran awal ni, macam mana kita nak manfaatkan duit tu dengan bijak, kan? Jom kita tengok sikit beberapa tips penting untuk rancang belanja. Ramai terlepas pandang bahagian ni. Bila duit pencen dah masuk awal tu, apa kata kita guna dulu untuk beli barang-barang keperluan harian, barang dapur, selesaikan yang itu dulu. Dah settle semua tu, barulah kita mula belanja untuk persiapan raya. Jadi tak adalah kelam kabut nanti, kan? Okey, settle bab pencen. Sekarang, kita beralih pula pada jadual bayaran untuk penerima faedah per keso dan juga semua penjawat awam. Untuk penjawat awam dan penerima per keso, bayaran dijangka akan masuk pada hari Jumaat 22 Mei 2026. Tarikh ni, dia ikut jadual biasa kerajaan, tak ada perubahan. Jadi kalau kita perasan, beza antara tarikh pencen 19 Mei dengan gaji 22 Mei tu cuma 3 hari je. Ini maksudnya, perancangan aliran tunai atau cash flow kita kena betul-betul teliti, terutamanya untuk keluarga yang ada pesara dan juga penjawat awam dalam satu rumah. Okey, bila dah dapat bayaran dekat-dekat dengan musim perayaan ni, memang pengurusan komitmen kewangan jadi nombor satu lah. Jom kita bincang sikit strategi yang paling baik. Ini yang ramai tak perasan. Bila gaji dah masuk nanti, benda pertama kena buat ialah utamakan bayar komitmen-komitmen penting. Selesaikan dulu bil air, bil elektrik, ansuran pinjaman, apa-apa je lah perbelanjaan asas. Dah settle semua tu, baru fikir pasal belanja raya. Okey, bahagian ni tolong dengar betul-betul ya, sebab sangat penting untuk kita elak masalah kewangan. Flow yang paling cun macam ni. Duit masuk je, terus dahulukan barang dapur, lepas tu bayar semua bil. Lepas tu, baru kita peruntukkan untuk belanja raya. Dan yang paling penting, jangan sesekali lupa untuk asingkan sikit untuk simpanan. Sikit pun jadilah. Tapi kita faham, bagi sesetengah orang, rancang macam mana teliti pun mungkin masih tak cukup. Jadi, jom kita tengok apa sokongan tambahan yang ada untuk bantu ringankan beban. Realitinya, masih ramai lagi yang perlukan sokongan tambahan, terutamanya untuk kos sara hidup harian. Kalau anda betul-betul dalam kategori yang memerlukan, anda boleh cuba sertai bantuan Sekeluarga Care untuk dapatkan bantuan barangan asas. Penting untuk tahu, sekeluarga tak ada ejen dan tak kenakan sebarang bayaran pun. Ingat, anda tak bersendirian. Jadi, pastikan anda semak status betul-betul ya, supaya tak terlepas bayaran yang akan datang. Untuk apa-apa maklumat bantuan yang terkini, anda boleh terus ikuti bantuan Sekeluarga Care di Facebook, YouTube dan boleh juga daftar terus di sekeluarga.com untuk dapat update yang lebih laju. Sekeluarga sentiasa ada bersama anda tidak bersendirian.